Mungkin anda dah sedia maklum, biarpun email dan sosial media telah pun menjadi trend hari ini untuk manusia berhubung dengan cara lebih cepat, mudah dan menjimatkan. Namun mahu atau tidak, dalam banyak perkara surat menyurat tetap berjalan seperti biasa setiap hari tanpa henti. 5 stem paling mahal dalam sejarah. Post Office Mauritius. Pada tahun 1947, isteri kepada Gubernur Mauritius, Lady Gom, ingin menjemput para selebriti dan rakan-rakannya menonton bola sepak. Bagi menghantar jemputan tersebut, pejabat pos Mauritius diminta untuk mengeluarkan satu set stem mengikut corak stem British yang direka oleh Joseph Bernard. Walau bagaimanapun, berlaku kesilapan pada plat tembaga stem tersebut, iaitu tertulis perkataan Post Office yang sepatutnya adalah Postpaid. Sebanyak 240 keping stem ini telah dijual sebelum kesilapan tersebut disedari. Masih terdapat 26 keping stem ini di pejabat pos Mauritius yang masih kekal hingga ke hari ini. Pada tahun 2011, 2 keping stem ini telah dijual pada harga 5.6 juta. Inverted Jenny. Stem Jenny yang berharga 24 sen ini merupakan stem pertama yang dikeluarkan pada tahun 1918 untuk tujuan penghantaran surat melalui ruang udara. Setelah cetakan selesai dan ingin dijual, barulah kesilapan cetakan yang membuatkan pesawat Jenny terbalik atas ke bawah disedari. Satu blok yang mengandungi 4 stem ini telah dijual pada tahun 2005 dengan harga 10.2 juta. Penny Black. Penny Black merupakan stem pertama di dunia yang dikeluarkan pada tahun 1840 di United Kingdom dan direka oleh pencetus reformasi sistem Post British. Wanita di atas stem tersebut merupakan gambar Queen Victoria yang dilakar oleh William Wine ketika melawat London pada tahun 1837. Sehingga hari ini hanya 2 keping sahaja stem ini berjaya dijumpai dan ianya dianggap sebagai satu khazanah terbesar. Beberapa tahun lalu, seorang ahli perniagaan telah membeli salinan stem tersebut dengan harga 16.9 juta. Trash Killing Yellow. Trash Killing Yellow merupakan stem dari Sweden yang merupakan pemegang rekod termahal sebelum ini. Stem Tree Killing biasanya dicetak dengan warna hijau dan stem Egg Killing dicetak dalam warna kuning. Namun mungkin kerana plat cetakan telah tertukar yang membuatkan stem Tree Killing tercetak dengan warna kuning pada tahun 1855. Salinan tunggal yang tinggal bagi stem ini hanyalah Tree Killing Yellow yang dijumpai seorang budak sekolah bernama George Wilhelm Beckham pada tahun 1886. Sebagai salah satu objek paling mahal di dunia, ianya dilelong lagi pada tahun 2010. Namun harga tepat dan identiti pembeli tidak didedahkan. Namun apa yang pasti harganya kini lebih mahal dari 3.4 juta. British Guiana One Cent Black on Magenta. Stem ini terjual dengan harga 32 juta kepada seorang pembeli rahsia yang hanya meletakkan tawarannya melalui telefon. Menariknya, stem ini pada awalnya dijumpai di dalam koleksi seorang budak lelaki berusia 12 tahun pada tahun 1873 dan kemudiannya dijual kepada ramai pengumpul stem seluruh dunia dari tahun ke tahun hinggalah pada tahun 1980.